think from now on, siapa pun nama Budin, saya tak nak layan. Khaira ada kat ada dekat manjang dia. Ya, kalau set Kamal panggil Tasha Mak Lang. Asyik lah. Tak asyik. Ada ayam. Kamal okey. Kamal ada kat depan ni tengah makan. Belum habis. Orang nak kacau. Alang ada kat depan ni. Saya makan kan? Makan makaroni. Makan makaroni. Berat saya, berat Nanang. Lapar, sekarang pun lapar. Banyak kan? Memang lapar. Orang tanya. Tanya apa? Banyak. Baru nak mula dah banyak dah. Banyak apa? Baru nak mula. Orang tengok. Apa orang buat apa? Kamara suka udang. Habis tak suka udang. Makan. Habis? Apa salah awak ni? Bagus. Kasha dah berapa anak? Satu je. Baru satu. Awak upaya? Awak Khaira. Mak Lang ada berapa orang anak? Mak Lang ada berapa orang anak? Siapa anak Mak Lang? Awak. Pandai. Uncle musuh. Carbonara ni kan, dia kena makan carbonara ni, dia makan cepat-cepat, kau tak ada cepat muak. Kan? Apa budak makan? Apa? Bagi bangang tu makan. Alhamdulillah. Hampir 2 tahun kahwin. Lambat lagi kalau Kamal masak. Makan ni. Ayah. Abang ada rasa. Ayah. Bayar. Ada isi dan dua. Ni anak saudara. Anak kakak Kamal dengan anak adik Kamal. Ajis dan juga apa nama mama? Mira. Akak sulung seorang. Wah, good girl. Habis. Wah. Apa? Buat dekat Fans Kamal. Makan pasal
cantik sipu. Saya tu ada dengan Pak Teh dia. Ya. Ni Pak Long saya. Bapak motor saya punya abang. Punya tempat yang sudah buat kenduri kat sini ya. Hei, Uncle Buffet. Okey, makan ni. Itulah Kasha kata. Kasha suruh try Kasha punya soft mat dulu, korang tak try. Soft mat Kasha, makanlah macam mana pun dia tak hilang tengok colour dia. Lagi nampak soft. Tak payah nak touch-up sangat. Touch-up tu kena lah, tapi tak touch-up sangat. Habis makan jangan berani sangat. Ada yang Tisha dekat ni. Ayah nampak merah. Ada yang Tisha dekat Kelantan, kat Kedah sayang. Ada yang kat mana? Nak beli macam mana? Beg kuning. Kasha ingat Kasha nak tukar colour baru, cuma colour yang apa, yang best seller tu Kasha akan tekankan. Contoh kali ni lah. Tak ada. Sebab kali ni senang gila korang untuk masuk untuk semua make up. Ayah apa? Ayah Rebina. Kat Sutra Mas. Sebab Kasha malas. Korang suka tanya benda bila tak ada. Bila Kasha jual, letakkan beg kuning, tak ada pula siapa nak beli. Bila pun tak ada, baru dia tanya, kenapa macam tu? Maira kat belakang tu comel. Siapa kena Maira? Maira, ada orang kena Maira? Maira? Ada orang kena Maira tadi? Ada tak Ada. Kan? Sekejap Malah cari baca Ya, cari. Betul tak Ajak? Ada. Ada kan? Habis nampak kan? Sekejap je ni. Siapa? Sabar. Mana ini nama? Mana pula? Ni. Maira tu kat belakang tadi comel. Oh, Maira. Iya. Siapa Ada tu? ni. Siapa? Khadijali tu? Siapa tu? Kawan Maira ke? Saya tak kenal. Macam mana boleh kenal Maira? Mana saya tahu? Wah, Maira famous lah. Buat TikTok. Siapa tak tahu? Itu sebab mula-mula kan Mak Lan tunjuk kita Dia masa kan Mak Lang post gambar Abid dengan Maira kan, di komen itu Maira tu kan tu dekat satu lagi tu ada nanti malam tunjuk malam tunjuk. Wow. Oh, dia kata picture dia Duduk. Maira punya picture Mana sih? Teacher mana? Teacher Maira kot. Apa nama teacher mana? Merah. Dia kata teacher. Duduk merah. Makan kat mana? Makan dekat kampung. Kita apa? Teacher Ashiki. Bukan. Itu teacher science. Ni. Apa? English. Kara. Tahulah. Mana saya kenal? Ada komen. Mana saya kenal? Anak saudara Kamal, anak saudara saya lah juga. Macam t-shirt je Wadidah. Faham. Jadi terbang. Ada orang kena Maira bang. Itu famous Maira. Dia kata Maira kat belakang tu yang comel dia tu. Wah, famous Maira. Mana ada? Mana ada TikTok? Mana saya ada macam buat TikTok?
siap. Push. Wait. Bye guys. Aja. Lepas. Ya. Hey. Ya, saya isteri dia yang sah. Kau kenapa? Dah jadi tempat dah. Dah jadi tempat. Tapi nak kata aku boleh berfoto di mana-mana. Dah paksa tau. Jom, sana. Nak pakai filter lah, korang boleh tak pakai filter? Kita pakai filter. Dekat sangat dengan ni. Apa? Aisyah. Aisyah? Syah. Nama dia. Bukan Syah. Oh, Aman. Aman. sejak bersalin ni makin cantik. Ya ke? Tahulah. Tasha yang lepas beranak kan, Tasha macam kurang confident. Kan orang kata postpartum kan 2 tahun kan. So Tasha banyak macam rasa macam tak nak berjumpa orang. Adakah itu normal? Tak jumpa orang, rasa macam bila orang lepak ramai-ramai, tak rasa macam nak ke depan, tak rasa macam nak over-over. Goreng. Goreng. Adakah itu normal? Adakah ikan? Bukan dekat sana. Oh, kita boleh main lari-lari. Normal lah. Mana nak lari? Tu, dekat sana luas tu. Tasha rasa sebab ni tu. Magic. Oh, banyak lima tahun. Tak lagi. Maklam Kamu tak belajar. malang ke? Kau punya kek lah apa tak makan lagi? Ha? Kek lagi. Ya, nanti. Nanti lah kita makan. Jadi, buat ASMR. So basically malam ni kita orang akan rewang kan, Maira kan? Iya. Okey, betul. Kita akan merewang, kemas-kemas, kita akan mop, kita akan susu meja. Sebab esok kita punya ni kan, Ada pakcu bersawit. ada pakcik bersawin. Oh, ada orang ni. Cantiknya Habib. Habib tak make up cantik lah. Maira pun sama. Dari dalam. Kalau sikit-sikit rambut dia. So kita orang Maira kejap lagi akan mop lantai kan Maira kan? Habib akan susu meja kan? Malang akan tidur kan? Tak. Macam tak betul je. Macam tak betul je? Boleh lah. Tu. Sesekala malam tidur Maira dengan Habib lah buat kerja. Oh, tak ada. Maklam cuci meja. Dah cuci dah. Oh. Tu. Betul tu Lia. Lepas tu, kita akan Lepas tu cakap apa? nyapu. Oh ya? Nyapu. Kita akan menyapu. Apa sih nyapu ni orang? Nyapu lah. Kita akan menyapu, kita akan mop, kita akan Mop ke mana? mop lah, sapu-sapu lantai. Bawah. Abang, kalau ada kotor lagi kata. Sebab esok kita akan start dengan tahlil dulu. Besok nanti kita buat semir. SMS semil. Orang tu, semir.
dah pasang. Oh, itu tak boleh dilupakan lah. Paling penting sekali. Siapa tu Malam? Kalau? Malam tak kenal. Siapa? Satu orang. Siapa tu? Kyra dan Pak Ting-nya. Kenapa tak nak ada? Dia pun live nak kejut aku. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sekarang hari ini. Inilah Buat SMR. Inilah kakak pertama Kamal. Adik. Saya adik dia. Ni yang paling sulung. Adik long. Paling sulung. Ni apa ni adik dia adik ipar. Biras pada dia. Dan ini Adik dia. saya biras belah pening. Dan ini adalah kakak Kamal yang nombor 2. Ni dia. Ni nombor 2. Tu nombor 1. Nombor 2. Nombor 3 siapa? Aziz tak ada kan? Apa Kamal kan? Lepas tu nombor 4 Aziz. Kami tak ada. 5 Aziz. 6 ini. Dan ini yang dah baru kahwin. Siap pengantin baru, Cik. Awak penat ke hari ni? Don't touch me. I don't touch you. You quite order. Ayo. Cina ya muka. Semua ni dapat daripada mana? Dapat daripada pakcik-pakcik dia. Semua muka Cina. Ini saya Maira. Ni. Ini Abi Mania. Oh, yang last ni lah yang kahwin. Ni Ni. Majlis dia lah. Besok pun ada. Majlis dia. Ni Pak Long. Ni ayah punya abang. Ni mak. Ni orang-orang esok nak buat majlis. Siapa ada ni? 2 orang ni. Cantik tempat ni tau. Ada tasik. Ini suami Kak Long. Cantik tempat ni. Ni kira macam bapa mertua saya punya abang punya tempat. Cantik lah. Kalau siang-siang kita boleh ronda naik boat. Ada tasik kat situ. Ada tree house. Ada wakaf. Wakaf ke? Wakaf kan? Atas tu ada tree house kalau korang nampak atas tu. Cantik. Cuma saya takut nak pergi jauh-jauh sebab saya ada anak kecil kan. So basically ni lah. Ala-ala rewang-rewang kampung style. And then ni rumah dia, rumah kampung dia. Ni kat Kedah. Kat Citra Kedah. So esoklah majlisnya. Ni rumah dia. Ini cantik. So kalau nampak ni boat, situ sungai. Ada sungai. Nanti kita naik. Takutlah malam naik malam. Masa kita kecil. Masa awak kecil. So ni rumah. So esok akan ada tahlil kat atas ni. And then dia ada satu lagi tempat. Mana teman malam takut. So kat sini ada. Jangan ambil handphone saya. Nak bagi lampu. Tak apa. Ni triangle house. Wow. Kira macam biasa siapa nak stay sini pun boleh. So dah tengah sapu-sapu lah untuk esok pergi majlis. Kalau besok kita cuti, kita boleh duduk sini. Ya ke? Sure ke? Ya. Kita boleh duduk situ?
Sekejap mana anak saya? Saya berjalan. Oh, abang kat situ. Tu saya tengah ni tour the Buat apa? tour the place. Tak ni rumah. Nampaklah cantik lah abang. Tadi saya tengok. Rumah kampung. Ya, saya tunjuk dah rumah kampung semua cantik. Sekejap saya tunjuk ni. Ni rumah kampung ni cantik gila. Bukan duduk dalam je. Saya malas nak naik Dia ambil, atas. dia orang pasang balik kat sini. Sini yang banyak tokek tu kan. Tak lah. Mana nak kita? Pada apa tengah satu? Kau pada siapa? Kok pada siapa? Ramai yang kau pada dia. Tok Jam. So basically Kasha tunjuk kat korang. So Kasha tak ada dah kampung macam ni. So bila balik kampung raya kat tempat Kamal, so rasalah vibes kampung tu. So ni lah dia. Ya, kampung tepi tasik tapi banyaklah binatang-binatang. So basically inilah rumah kampung tu. So doggy semua dah siap. Dia untuk tahlil esok. Kecil je, dia macam kampung yang macam memang untuk sini besar luas. Cantik. Cuma sini tak dikemas lagi sebab tak siapa tidur. Situ toilet. Sini ni ada room. Okay, Kasha sebenarnya takut seorang-seorang kat sini. Dalam rumah ni kampung ni lama ada orang masuk, aku seorang-seorang pula kat sini. Okay. Ais takut. Seperti aku je masuk seorang-seorang rumah kampung ni. Masuk sampai ke dalam tu takut pula. Berani tak terpaksa sebab tunjuk ni bahasa kan. So ni dia orang tengah kemas-kemas barang untuk dekor inside. Khaira, mari main bola. Okay, mari. Yo, mari. Dia macam Oh, ada ni, ada kipas. mana kipas dah? Tapi ni okey ni sejuk je. Tak, dia. Ini ada dia faham. Apa dia? Garu-garu. Okey, dia tiba kita mari. Siapa tu? Tak nak makan? Hello, Khaira. Ngamuk. Masuk kereta tak? Dia kena masuk kereta tak? Dia kena apa? Cakap ibu ambil kan? Nak air ni? Tak sampai lagi. Tak maulah isap ni. Kenapa dukung Kamal? Hai. Ibu tengah ambil. No, don't hit ibu like that. Hello. Kakak anak cakap janganlah campak macam tu. Tak baik. Kadang anak adik tak. No. Khaira, saya kena bagi dia. Oh, Khaira bukan hanger. Tali pinggang. Mana tali pinggang? Tali pinggang. Mana tali pinggang? Tali pinggang. Mana tali pinggang? Mana tali pinggang ni? Tali pinggang. Mana tali pinggang? Mana tali pinggang? Tali pinggang mana tali pinggang? Kita bagi atas lagi.
getah. Mana getah-getah? Kita elastik dia. Okay, korang masih kecil-kecil, apa yang korang paling fear sekali kalau mak bapak korang pukul korang? Kalau macam Kasha, mama suka guna getah. Getah tu dia akan bidas kat peha. Lepas tu dengan ni apa? Dengan apa tu? Getah pipe pun sama pernah. Dengan tali pinggang pun pernah. Tali pinggang tu yang bakal kat depan tu. Oh. Lepas tu cubit pula. Kalau cubit tu yang nipis, yang kecil kan, tu pula sampai biru dia tarik. Lepas tu hanger pun lah. Hanger. Awak ni Tadi mak macam naik atas tu. Lepas tu macam pergilah tengok sampai dalam kan. Dah hati tu tiba naik macam dia macam naik tak cakap Assalamualaikum kot rasanya kan. Lepas tu masuk macam tu je. Dia masuk rumah tu saja tunjuk rumah cantik semua kan, rumah kayu semua. Sampai bilik dalam tu rasa macam dia macam naik kat situ macam terus turun lari laju. Berani lah mak dah biasa. Biasa pun mak kat depan macam masuk sampai dalam. Taklah mungkin macam takut sangat ke apa kan. Kita sendiri yang rasa. Tunjuk tempat-tempat ni. Semua cakap lah cantik kampung ni kalau nak duduk datang. Cantik lah malam ni, lampu-lampu ni. Ada pula rumah house tree tu. dulu ni sebelum bateri ni hilang tu banyak lah ke lampu. Dia tak bau penting. Lampu bau tadi. Thank you to me, Cika. Bau lah. Okey lah. Bang betul. Tak suruh dia tak nak bagi dia menangis. Oh tak. Cik kalau mama darah mama. Tak Wan. Pesan ni 5. Kalau mana kalau katalah mak dengan yang orang bergaduh kan. Mak kata. Syah, kalau tak tali pinggang, hanger tu hanger tu sampai pecah, sampai habis. Kamu ke buku sampai pecah? Badan semua. Sebab mungkin masa darah muda mak. Anak pula nakal. Apa ni? Janganlah. Ayah tu selamat. Mak kadang-kadang dia kalau macam contoh kalau tengah main kan, mama akan pergi bawah meja cubit sendur yang paling kecil kan, yang nipis tu ulas stop tarik kan. Lepas tu kita macam penangis. No. Handphone siapa ni? Handphone kakak Maira. Untuk apa ni? Tadi saya naik atas tu. Saya naik seorang kan tunjuk. Lepas tu sampai kat bilik hujung tu macam tiba-tiba rasa macam saya sendiri yang setakut. Saya fikir bukan ada apa-apa pun. Mana apa mak ada orang tu? Janganlah ayah. Mak memang ada kan? Yelah, tapi tadi kan dia datang macam datang yang zop macam tu. Rosak. Tak apa lah. Ni, jom kita tak. Oh ya. Jom, main mak ambil kan. Jadi bahasa Salah. Ya tu macam main masuk macam tu je. Salah. Tak boleh. ada kenapa kau gelap ni? Kan panas. Tengah orang. Tiga sepupu. Hey, gembo lagi. Gembo lagi. Cubi selipar lagi. Jom.
Jangan pukul kakak macam tu. Khaira tak baik. No. Khaira, tak boleh pukul orang macam tu. Tahu. Dia belajar, dia buat. Jangan macam tu. Ada orang belajarkan dia ya? Dia buat orang. Apa? Tangan laju sangat Khaira ni. Tak baik. Nah, tengok tu. Dia. Jangan pukul kakak macam tu. Tak baik kakak. Nanti kakak tak nak kawan kah? Dah tidur dah. Ini tempat bekalan nampak acu Apa tu? Bosan. Betul. Bosan. Dia dah tidur dah. Oh, bosan. Bosan. Apa tu? Ya, jangan ambil. Kakak cakap je. Kakak jaga. Rambut dia lepas kan? Tapi lurus. Allah, kakak cakap. Ikat rambut tu. Jangan pukul kakak macam tu. Khaira. Khaira jangan ajar yang tu. No, Khaira tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Nanti ayah marah nanti. Dia tepuk. Tak boleh macam tu. Khaira. Khaira jangan laju sangat tangan tu. Kenapa tu? Bosan lah. Apa bosan kena pukul kakak Maira buat apa? Kakak tak apa-apa pun. Tak bujuk. Dia tak bujuk dah sekarang. Kita pandai kan? Dia dah tahu. Dia buat. Apa pukul ibu ni? Apa pukul ibu macam tu tu? Oh, ada cakap punya. Apa pukul ibu? Why you hit me? Mabuk tu. Dia baru bangun tidur. Tak kantuk. Dia bosan. Dia cuma bosan je. Bosan. Saya pupang. Jangan pukul kakak macam tu. Oh, gitu. Mela. Oh, gitu. Bosan. Saya pupang. Saya yang buat lagu tu. Dah bagi dah tadi dia makan. Saya pupang. Jom, kemas. Makan dah bagi, susu dah bagi. Ingat tu, Haura. Pesan kakak, jangan tepuk orang. Ada orang ajar ke? Apa tak adab sangat? Adab. Je. Kakak pujuk je cakap dia elok. Kakak dia menasihatinya. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ibu pula. Ada orang cakap nak kenduri ke? Nak kenduri. Maira nak kahwin kan? Mana ada? Tak tahu Maira pula. Ada apa? Ambo comel. Ambo. Ada orang cakap ambo comel. Maira. Maira borak je. Saya ganti malam. Nak tengok. Itu Ukasha. Ukasha. Asalnya punya kacau ni. Balik. Dah ganti tu Maklang tengah pujuk. Kau buat apa tu? Hah? Tak tahu. Dia Maklang yang suruh kita. Cantik comel. Kakak apa? Hah? Hah? Kakak apa? Ada orang cakap ni. Comelnya. Saya ni anak saudara. Saya punya anak saudara. Anak